Assalamualaikum lur. Guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Anak Perantauan Minang. Recennya gosip. Klik ya. Hah? Pilihnya jadi mantan nak. Oh mantan wak banyak juga kak. Ya. 63 mantan wak sedoh. Nandak mencigok 3 orang. 60 habis mencigok sedoh. Allah yang dia ni ini desa. Kau buka lah hidung ha, hidung ni mancung. Ini jadi sawak lah muncang tu. Awak sorot. Biasalah. Dia nak perantau dah, dia mau jadi makan lagi. Angkat nyambal lur. Kalah. Yang biar gerak kan selesai dah. Banyak 600 biji atau. Sampai tu. Sampai sih. Cik betul. Yo. Ini satu lagi je. Itu yang mana dia betul. Dan cik. Masa? Ngecek lah. Ada perlu ngecek dah pergi kawan. Alai. Jet. Ah, kirim rendam lagi. Orang cali apa tu nomor tadi? Ada nomor apa tu? Rendam lagi. Kak panjang lah main sopi-sopi duduk ada rumah. Ngomong-ngomong risiko. Banyak lah. Kita dah kurang orang lah ni. Paling kalau ni nak. Dia nomor telefonnya. Ada telefonnya kan? Tidak lah di chat tu lah. Aja. Saya tipu mah. Tipu tradisi dah. Dad, kalau hitam dikirim grey apa kan? Lagi santai lur, lagi break. Hitam je grey je. Hitam je grey je. Tahu ceknya. Dia boleh dah. Boleh cek. Mana nak pakai hitam je dah. Pagi cek ni. Wah, dia toko aja sempurna aja. Ada. Dia cek waktu hitam siang lagi. Pagi kau ni. Suruh lu. Banyak orang minta uang. Kenapa malah tahu kirim dah? Pesanan orang simpan tu cek, tadi cek. Iya. Kembali bagi dia. Dekat. Sip lur. Jolali. Jangan lupa subscribe-nya sama like-nya yang banyak-banyak ya lur. Assalamualaikum.